Ini kalau kita gunakan mallet barulah dia mau terbuka. Yang ni kalau kita yang Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Untuk video kali ni saya nak share pasal dua jenis super glue lah. Super glue ni kadang-kadang kita memang kena pakai jugalah. Dan di antara kedua-dua super glue ni dia ada pro dan con jugalah. Ada yang sangat kuat yang saya recommend betul-betul, dan yang satu lagi ni pun super glue yang biasa kita jumpa lah dekat mana-mana hardware lah. Oily glue ni saya mula-mula jumpa, saya jumpa dekat TikTok lah. TikTok, lepas tu kita boleh cari dia dekat Shopee. Dan yang satu lagi ni brand dia brand Bossman. Yang ni super glue yang 3 second tu, dia cepat kering. Cuma kedua-dua ni ada yang memang sangat-sangat kuat. Dan kalau tak percaya, jomlah kita buat satu eksperimen lah. Okey. Ini saya dah standby 2 keping chipboard. Chipboard yang surface dia dah ada melamin lah atas dia. Okey, ada masa-masa dia kita nak kena buat filler lah. Filler tepi, filler macam ni kan, pada tepi-tepi base unit ataupun wall unit lah. Masa yang L shape nya, kita nak kena cover dia dengan filler. Dan ada masa-masanya kita terpaksa buat filler yang kecil. Dia kat L macam tu kan. Ada masa-masanya kita punya ukuran tu kita terpaksa buat satu filler yang kecil. Okey. Untuk lekatkan filler ni, cara yang kalau tak ada super glue ni lah, cara yang biasa yang kita buat adalah sama ada tembak pakai nail gun, tam. Kalau tembak nail gun tu bagus sikit lah untuk chipboard lah. Yang saya mention ni untuk chipboard. Kalau pakai nail gun tu tam. Cuma kadang-kadang bila sampai dekat side, kita memang tak bawa lah kita punya nail gun kan, nail gun yang kompresor tu lah. Kecuali kalau kita ada nail gun yang bateri tu. Dan satu cara lagi, kita terpaksa gunakan cordless drill. Cucuk pakai skru lah. Cucuk sini. Masalah je kalau filler, kita dapat filler yang kecil-kecil ni. Kalau kecil-kecil ni memang dia tak kuat lah. Biasanya dia akan crack kat tengah ni. Nasib-nasib lah, kadang-kadang dia kadang-kadang dia tak crack, kadang-kadang dia crack. Tapi itulah, besar-besar ni memang dia susah sangat nak kuat lah. Sebab kalau pada filler L shape macam ni, biasanya skru tu kita akan, kadang-kadang dia terjadi macam filler ni dia tak rapat lah. Kita terpaksa macam mana, kita terpaksa ketatkan, nak tarik dan bagi betul-betul dia grip dengan ketat. Bila kita dah cucuk skru, lepas tu tarik, cucuk tarik, lama-lama dia loose. Itu kalau pada chipboard. Kecuali kalau kita skru dekat macam kayu-kayu yang lembut lah. Contoh macam kayu blockboard ni lah, blockboard ataupun kayu-kayu yang kayu pine, jenis kayu yang dia punya ketumpatan dia tu tak terlalu keras lah. Kalau macam blockboard ni lah, dia lembut. Kalau blockboard ni tak ada masalah sangat, dia jarang-jarang nak kembang lah. Kalau kita cucuk pun dia tak payah nak crack. Ini sesuai lah kalau kita gunakan skru. Cuma kebiasaannya kalau filler yang gunakan blockboard ni jarang-jarang lah kita gunakan lah. Kalau ada macam projek nyatuh tu baru kita gunakan filler yang blockboard. Kena kita dapat projek yang gunakan pintu melamin ataupun pintu chipboard. Dah tentu filler dia pun kita kena follow dia punya color pintu kan, color chipboard tu. Jadi dekat sini ada satu solusi lah. Kita boleh menggunakan ni, apa nama, kita punya super glue ni. Cumanya ini chipboard tau. Chipboard ni surface dia ni agak licin dan keras lah. Straight to the point tu lah. Kita boleh gunakan ni, yang apa, oily glue ni. Dia memang sangat-sangat kuat. Dia sangat-sangat kuat. Jom kita buat eksperimen. Saya akan tunjukkan sikit. Saya letak dekat, saya ada standby lagi beberapa keping chipboard lagi.
Yang ni kita dekat filler ni kita pasang yang oily glue ni. Alright, cukup. Kemudian kita lekatkan filler ni. Okey, masalah oily glue ni dia kuat, memang sangat kuat. Cuma kita nak kena tunggulah. Dia tak secepat macam super glue yang 3 second ni. Kita kena clamp dululah. Bagi dia grip. Bagi dia grip elok sikit kan. Alright, kita tak tepi dulu. Dan yang satu lagi filler ni kita gunakan super glue yang biasanya. Super glue biasa ni kita boleh dapat kat mana-mana hardware lah. Tak kisahlah brand yang saya recommend sekali, brand Bossman ni lah. Tak tahulah ada hardware yang jual lah. Cuma brand-brand macam super glue yang baik-baik ni dia dekat hardware. Kalau kita nak cari dekat kedai Mister lah. Kedai Mister tu jangan harap lah nak jumpa super glue yang elok. Boleh pakai lah kalau terdesak. Boleh kita gunakan yang dekat kedai apa, Mister tu kan. Sebab dia sampai pukul 10 malam dia buka. Sabtu Ahad pun dia buka. Hardware ni masalah dia hardware ni masalah dia pukul 10 dah tutup lah. Pukul 5 dah tutup kan, lebih kurangnya tu lah. Pukul 5, pukul 6. Sabtu Ahad pun dia tak buka. Okey, ini kita gunakan dekat jantin yang pasal blockboard ni nanti dulu. Inilah saya buat dekat satu blockboard yang chipboard yang besar sikit. Sebab senang sikit saya nak tunjuk, saya nak kepak dia kan. Kalau macam filler kecil tadi, dia kecil sangat, saya nak kepak dia tu susah. Jadi kita gunakan yang chipboard yang besar sikit. Ni kita letak ni super glue yang biasa ni, yang 3 second brand Bossman. Okey, ini tak payah clamp lah kot. Kita letak tepi. Yang ni yang brand, saya nak gunakan yang brand oily glue ni. Okey, untuk oily glue ni dekat hardware saya tak pasti dia ada jual ke tak. Kalau nak beli dia, kita boleh beli sama ada dekat Shopee ataupun kita boleh beli dekat TikTok. Tapi kalau Shopee dengan TikTok pun saya rasa cepat lah. Kalau lambat pun 2 hari 3 hari macam tu lah dia punya kan. Kita kena tunggu 2-3 hari lah. Jadi itulah, kalau rasa nak beli dekat online, beli cepat-cepat. Beli cepat-cepat, beli banyak. Okey, yang satu ni saya gunakan yang oily. Sekejap saya akan marking sikit pakai pensel. Yang mana? Yang tinggi ni oily. Yang kecil ni 3 second. Okey. Kita biar dulu. Nanti kita check balik. Kita kena tunggu dia lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Kalau yang 3 second ni sebenarnya dah boleh pakai dah, sebab dia cepat kering. Kalau yang oily ni lah, yang oily ni kita kena tunggu dia, kena tunggu sikit lah. Okey, sekejap lagi kita tang balik. Okey, saya ingat alang-alang saya tunjuk sekali lah. Yang ni yang biasa kita jumpa dia dekat kedai Mr DIY lah. Cakap lah terang kan, kat Mr DIY, brand Waltech. Dekat Mr DIY ni saya ingat saya dah cuba. Dia tak silap saya dia ada 2-3 jenis juga brand. Tapi kesemuanya kalau kita beli dekat Mr DIY tu memang macam ni lah dia punya. Jom letak dulu lah. Letak dulu. Banyak letak tu. Dia agak likat macam oily glue tu. Tapi maknanya kita kena tunggu lagi lah. Alamak, cabut pula. Lambat kering tu. Tak apa, ini saya clampkan lagi. Kita tunggu dia sikit lah. Nak bagi betul-betul fair kan. Okey,
Yang ni yang oily. Saya yang oily pula. Yang ni yang DIY. Kita tunggu lagi. Bagi fair sikit lah kan. Tak ajib pula. Cepat sangat. Saya buka. Sekarang dah pukul apa ni? Pukul 3.45. Daripada 3.20 ni sampai 3.45. Yang brand Mr. DIY ni dia masih lagi tak kering lah. Lebam juga menunggu dia ni. Tak apalah. Saya pun dah fed up nak menunggu. Sampai dia kering, kita try. Okey, yang ni yang kita beli dekat DIY tu lah. Brand Voltec. Jom kita try kepak tengok. Semudah ABC. Dia tak apa nak kuat lah. Okey, yang ni yang brand Bossman. Yang ni 3 second lah. Tak semestinya best Bossman. Tapi selalunya kalau kita beli yang dekat hardware, glue 3 second ni, dia kesemuanya dia memang baik lah. Dia kuat. Cumanya kalau atas chipboard lah. Yang saya mention ni atas chipboard. Okey. Dia kuat. Kuat sikit lah. Tapi tak boleh cakap lah. Sebab atas surface chipboard ni dia kan licin kan. Tapi ada jugalah yang melamin punya surface ni, dia dah kopek sekali lah. Okey. Jom sekarang ni kita try yang dekat oily glue ni. Okey. Yang oily glue ni kan, dia pecah-pecah juga. Cumanya habis semua surface melamin ni dia tarik habis. Yang ni tak katalah sebab yang ni board dia besar, jadi senang lah saya nak kepak kan. Cuba kita tengok daripada yang filler kecil ni. Yang ni yang gunakan oily tu lah. Dia memang sangat-sangat sangat-sangat kuat lah. Susah juga nak patahkan ni. Sekejap, saya cuba ketuk pakai mallet. Pakai mallet pun dia mau. Ini kalau kita gunakan mallet barulah dia mau terbuka. Yang ni kalau kita yang gunakan oily glue ni, yang 3 second 3 second senang lah patah. Senang pecah. Sekali picit je pun dah tercabut. Alright. Jadi sekarang ni saya sangat recommendkan lah gunakan, kalau kita nak buat filler yang kecil-kecil untuk chipboard, saya recommend gunakan yang oily glue ni lah. Cuma kalau oily glue ni dia tak sepantas 3 second ni lah. Jadi adakah 3 second ni tak berguna? Bukan tau. Bukan tak berguna langsung. Dia ada masa-masanya kita nak kena gunakan yang oily ni. Bila masa, contoh inilah, kita nak pasang kornis, projek nyata lah, kornis bunga ni kan. Kita dah panjat karkas wall unit ni lah. Kita dah panjat, lepas tu kita nak pasang, nak cantumkan ni corner ni kan. Jadi kita boleh menggunakan 3 second ni. Sebab 3 second ni dia cepat kering. Sebab kita bila kita dah panjat wall unit, kita nak tunggu, kita tak gaduh nak tunggu lama-lama sangat. Cuma dia punya grip dia tu taklah sekuat oily glue. Yelah, kita dah panjat wall unit, kalau boleh kita nak bagi dia cepat kering lah, supaya dia mau melekat dengan cepat. Tapi tengok kayu lah. Kayu yang kalau macam kayu yang ketumpatan dia tu lembut, contoh macam kayu nyatu masih lembut. Kayu pine dia lembut, memang agak sesuai lah kita gunakan 3 second ni. Okay, sekejap.
Dia tak kering betul sangat. Alright. So kalau untuk yang cornice ni kita tak perlulah kuat-kuat sangat, sebab dia duduk kat atas dan kita tak tarik pun kan. Kita kita bukannya kita nak kepak dia teruk sangat. Biar sekadar dia cukup melekat dan dia tak renggang lah. Sekejap dia tak kering betul sangat. Saya try tambah sikit GP ni. Alright. Kita biar sekejap. Contoh kalau atas kayu blockboard. Kayu blockboard kan kita tak nak tunggulah ni. Kita nak cepat. Kita dah pegang. Pegang yang tu, lepas tu kita tunggu sekejap. Tiup-tiup sikit ke apa ke. Jadi dia dah boleh melekat. Dia memang melekat lah. Cuma dia tak sekuat lah. Kalau kita rasa betul-betul nak kuat, kita gunakan yang oily ni. Tapi kalau rasa macam kita tak nak tunggu, kita boleh gunakan 3 second ni. Dia tak kuat sangat lah. Tapi mula-ulang saya cakap, tak nak tunggu, kita gunakan yang 3 second. Contoh macam ni lah. Selalu saya gunakan, kalau yang 3 second ni saya gunakan dekat kayu cornice lah, mana ada join bucu tu kan. Tengok, dia dah kuat. Dia memang melekat lah. Okey, cuma inilah brand ni macam tak berbaloi lah nak beli. Kalau boleh jangan beli banyak sangat lah. Kalau terdesak kot boleh. Alright. Nanti siapa-siapa yang berminat, saya akan sharekan link. Saya share yang dua ni lah. Yang dua ni tak payahlah kot. Yang ni tuan-tuan boleh cari senang je kan. Saya sharekan link untuk beli yang oily glue. Dan yang mana, kalau dia ada juga link yang kita boleh beli brand Bossman ni. Bossman ni bagus. Dia sangat kuat berbanding dengan 3 second lain. Takut jugalah kalau kita beli 3 second lain, dia tak over sekuat macam Bossman ni. Lagi satu, brand Bossman ni memang hardware cakap 3 second yang paling dia recommend lah. Okay, sebelum saya tamatkan video tu, saya akan ulang sekali lagi. Oily glue ni dia sangat kuat. Dia mampu melekat atas chipboard, atas getah, atas ABS, plastik dengan plastik pun. Saya punya bumper kereta saya pun dia ada pecah, crack sikit. Saya letakkan oily glue, sampai sekarang tak retak. Dia kuat. Kalau yang kita rasa nak cepat, kita gunakan yang 3 second yang biasa ni. Sama ada brand Bossman atau brand lain lah. Yang ni tak payah cakap. Okay, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Kalau ada apa-apa, siapa yang ada pendapat lain, kalau nak komen, anda ni komen lah dekat bagi tahulah. Kita sembang dekat ruangan komen tu. Okay, saya harap video ni sedikit sebanyak membantu macam tukang-tukang lain lah. Okay, sampai dekat sini dulu perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton.